Okay. Selain rim. So, kita sambung video kedua. So, video kedua ni saya nak habiskan. Terus sampai siap lah kan. Okay. Saya cuba yang terbaik lah untuk tunjuk. Sebab actually yelah ada. Maybe ada bahagian yang saya tertinggal. Tapi saya fokus dekat struktur utama lah. So, kalau tengok kat sini, kita boleh tengok dekat aras sorry, dekat elevation pandangan hadapan. So dari sudut pandangan hadapan ni, kalau tengok kita dah cover sampai aras 4 kan. Aras 4. Maybe saya boleh consistent color untuk nampak. Okay. Atau boleh tu wireframe kan. Ah, tapi nampak je sebenarnya kan. So hidden line boleh kan, tak ada masalah. So arah 5 ni kita boleh tengok arah 5 macam mana. Okay, so arah 5 ni kat atas ni kan. Kita kena tengok ke arah 5 lah kan. Arah 5 sama ada boleh double click kat sini atau boleh double click kat sini. Ada dua cara lah. So arah 5 ni kalau tengok kolom dia lebih kecil dan dia ada beam juga, dia ada beam. Dia ada beam dan dia ada pin juga, dan dia ada slab kan. Dia ada slab, of course dia ada slab lah. Dia ada slab kan. Dan dekat sini juga dia ada tangki kan. Ya, betul. Tangki kan. Dia ada tangki. So arah 5 arah 5 sini. Oh, sorry, sorry. Bukan arah 5. Dia arah 4. Arah 4. Kita arah 4 dulu. Arah 4 dulu. Telajak lah kan. Arah 4 dulu. Okay. So, dekat arah 4 ni, yep. Oh, kita dah draw dah beam ni kan. Cuma beam dia sedikit besar. Kalau tengok dekat pandangan hadapan, aras 4 ni kan. Beam dia kita boleh ukur lah kan. Dia besar. Atas besar, bawah kecil kan. Ya. Hmm. Beam dia besar sikit. Kalau perasan lah kan. Beam dia besar sikit. Kita satu lagi cara lain untuk kita nak detail kan. Contoh arah 4 ni kita nak potong kat sini. Untuk kita dapatkan kepastian berkenaan dengan dia punya ketebalan beam dia tu. Kedalaman beam dia tu kan. Dengar tak suara tengah Okay, sudah. Okay, so dekat atas ni dia ada section tau. Ni saya pergi dekat arah 4. Disebabkan arah 4 ni dia dah start congested. Macam dekat arah bawah tu nampak tak congested kan. Arah 4 ni dia congested. So lebih baik kita pakai section. Dekat atas ni dia ada section. Okay. Dan boleh potong lah. Saya klik sini sampai ke sini boleh. Kelebihan section ni dia ada ni tau. Dia ada view depth ni. Contoh saya nak potong, saya nak nampak beam ni je. Saya, saya buka kat beam saja. So try tengok dekat. Dan section ni bila kita buat section, macam biasa, dekat project browser ni dia ada dekat bahagian section. So project browser ni dia tunjuk ke semua view yang ada dekat dalam projek ni. So yang ni saya buatlah nama dia rename kan. Apa nama ni, Keratan, bahasa Melayu sikit. Keratan XX kan. Okay. So kita tengok Keratan XX ni macam mana. Nampak clear sikit kan. Okay. So kat sini ah, boleh nampak lah beam kat arah 4. Dari sudut kedalaman lebih kurang kan. Tapi dari sudut lebar tu macam lain sikit. Nampak macam tebal sikit kan beam dia ni. Kita boleh measure pakai ni. Pakai yang measure between two references dan kita ukur sikit. Beam dia dalam sekitar 300 kot kan. 300. Yang beam kita pakai sekarang ni berapa? 200 kan. Yang ni kita assume kita letaklah 300 kan. Kita letaklah 300 beam dia tu. Okey. Pelik lah kan. Biasa beam atas kan kecil kan. Ni besar lah kan. Double lah.
Okay, tapi boleh jadilah kan sebab beam ni yalah sebab end up load beban beam tu akan dialihkan ke kolom kan. So tak ada masalah pun kan. Besar sikit pun. So nak tukar kena ambil yang saiz 300 lah. Saya rasa ada saiz 300. Kalau klik dekat beam ni tengok ada tak saiz 300. Ada kan? So select semua beam ni yang saya rasa semua keempat-empat ke semua beam yang kat sini lah. Select lah semua beam. Anda boleh tekan CTRL. Okay. Okay, alright. Dan dekat sini kita edit type, duplicate. Duplicate ni buat baru lah maksudnya. So 300 times 500. Kedalaman dia maintain. Okay. Dan B tu lebar. And 300 kedalaman. H tu kedalaman. Maintain 500. So apply. Okay. Alright. Kan? Nampak cengam kan? Okay. Dan dia ada juga beam-beam kat sini. Dia macam extend sikit. Sebab kat sini rampan ni dia dah start ada platform kan. Dia dah start ada platform. So supposed to be kita boleh extend lah beam tu ke sini kan. Dia macam extend, lepas tu kat hujung ni ada beam lagi. Right. Okay. Alright. So boleh extend sikit ke sini. Kalau kita ukur around sekitar berapa? Tak nampak lah. Ada 2000 lah kan. Kita assume 2000 lah. Kita genapkan 2000 senang. Yelah, biasalah SB kontraktor ni waktu dulu ni tahu bila kan. So ketepatan tu rendah. Sekarang bila adanya beam teknologi tinggi tu ketepatan tu tinggi lah. InsyaAllah. So, kita boleh extend beam ni. Draw lah beam kat tepi ni kan. Nampak beam kat tepi ni saya rasa lebih kurang macam tadi tu. Yang asal 200 tu kan. So, pergi dekat structure. Beam. Dan ya, kita pakai size ni. Draw lah kat tepi ni. Kan. Draw je. Tak ada masalah. Kalau 4 ni. Yup. Sikit. Nampak kecil sikit lah. So, kita pakai 200 lah. Dan saya set lah spacing. Dan grid ni saya rasa kena panjang sikit. Grid ni kena ada lah kan. Sebab grid ni, yalah biasanya structure ni dia ada grid dia kan. So grid ni main peranan lah. So dalam drawing nanti kita letaklah grid ni. Dan juga section. Tarik sikit lah garisan grid tu keluar sikit. Dia lebih tak apa. Sebab memang grid ni perlu kan. Dan skala boleh tukar kat bawah ni lah. Nak pakai 1200 besar sangat kan. Ni tangki je pun. So pakailah 100. Kan. 100 ni pada saya ideal lah untuk tangki ni. Okay, so kita boleh measure dimension, align dimension, klik pada grid satu ni dan klik dekat tengah beam ni untuk kita set ukuran dia. Okay, skip. Hmm, hmm. Maybe kalau kita letak 2000 macam ngam pula kan. Try klik letak 2000 je. Klik letak 2000. Enter. Macam pelik kan. So saya rasa tadi tu okey lah. Klik dekat beam ni balik, klik dekat nombor dimension ni dah letak 1960 kan. Tak apa kan. Dah itulah ukuran SB kan. Yelah. Dah nama pun SB kan. Mana tepat kan. Dan ke sini. Boleh mirror tau sebenarnya. Boleh mirror kan. Klik ni. Dia ada mirror kat atas ni. Dia ada dua mirror. Kita pakai mirror draw axis. Sebab kita dah ada. Ataupun boleh pakai mirror pick axis. Sebab kita dah ada center kat sini. Klik ya. Nampak so dia dah mirror ke kanan. Cumanya kat kanan ni dia saya rasa 2000 lah kan. Tak apa, it's okay. Measure je. Daripada grid 2 ni. Apa? Pakai dimension ni kan. Klik kat grid 2 ni dan klik dekat tengah beam ni. Saya rasa dia macam around 2000 kan. Try klik tengok letak 2000. Klik kat dia klik kan ni klik kat beam ni bukan klik kat nombor tu. Klik dekat beam ni. Klik kat nombor tu. Letak 2000 try. Kan. Belah kanan 2000. Tak apa, it's okay. Kan? SB kan.
Telus, telus. Okay. So, okay. Depan ni pun beam yang sama. Draw lah dari sini ke sini. Hmm. Dan bawah ni pun terputus. So, beam tu dia stop sampai kat sini je. Okay, tak ada masalah. Draw je. Dia sampai kat grid ni je. Okay. Skip. Dia terputus. Sekejap. Terputus ke memang kat sini tak ada beam? Try tolak sikit. Tak ada. Dia sampai sini je. Dah. Baru betul kan? Okay. Kat sini tangga. Tangga tu nanti kita draw kat lah nanti. So consistently kat sini pun 2000 lah. Supposed to be lah. Platform tu dijarakkan 2000 lah. Dia extend 2000 keluar. So kita measure daripada grid A ni ke tengah ni. Beam ni. Yup. Lebih kurang lah kan. Cuma yelah SB tak accurate. Ni kita letak 1960 lah kan. Okay. Sama ni. Ni pun sama. Tu ukur sikit. Daripada grid B ni ke grid ke tengah beam ni. Kena zoom in sikit. Kalau zoom out tak nampak tengah dia. Zoom in sikit. Klik kat tengah beam tu dan mana lah. Sinilah kan. Okay. Skip. Dan boleh klik pada beam ni dan saya rasa 2000 kot. Okay. Klik kat nombor tu letak 2000. Enter. 2010. 2010. 2020. Try. 2030. Boleh tu. Okay. Nampak terus kan. So beam ni boleh extend lah. Ya, kita pakai pergi dekat modify. Sekejap, save dulu. Modify tab dan klik dekat trim extend single element. So nak extend beam ni. Saya klik kat garisan beam ni dan klik kat beam ni. Kita extend. Klik garisan sini, klik beam ni sama. Ni pun sama, klik sini. Klik beam ni. Bagi dia extend. Jadi juga extend multiple element ni kan. Klik kat garisan ni. Klik ni. Dia multiple. Cuma untuk sini kena ulang balik lah. Kan? Klik. Klik sini. Klik. Senang sikit pakai multiple. Kat sini. Sikit lah. Kat sini ada ke beam? Dia kena tengok sama juga kan. Tak boleh nak main extend je. Tak ada kan. Tak ada tak payah. Ada boleh. Hmm. Ni betul. Kat sini pun tak ada beam extend. Ni dia ada. Ni ada. Pakailah extend tu kan. Trim extend multiple element. Klik sini dan klik beam ni dan beam. Right. Skip. Boleh tu. Ni. Ada cara lain kan. Klik beam ni. Right click. Create similar. Nampak? Dia ulang command. Draw terus kat sini. Klik sini dan draw sampai ke sini. Okay, tak ada masalah. Ni kalau nak ukur boleh ukur juga lah kan. Okay. Tengah di dan sini. Apa? Tengok. 1052. Tak pun boleh adjust sikit kan. Klik ni. Letaklah 1050. Contoh kan. Nampak genap sikit. Tak pun. 1000 lah kan. Senang. 1000. 1050 lah kan. 1025 lah kot. Tak apa. Tak ada masalah. Okay. Right. Save. Try tengok model. Model ni bagus lah nak present kan. Klien dia tengok model ni okey, dia okey lah. Cuma tinggal kita nak produce detail lah. Ni lah dia detail. Rapat. So R4 ni saya tengok dah okey. Cuma tengok kat sini dia ada susun kayu tu kan. Kayu tu tak payahlah kan. Kayu kan. Kayu ni apa temporary structure ni. So kita fokus kat konkret lah Okay. Tak apa kita bagi siap dulu beam dengan kolom ni dan baru kita draw slab dengan stair tangga. Okay. Dengan tangki. Tangki simple lah. Tangki tu buat untuk bulat je lah kan. Dan dekat atas tu saya tengok dia ada roof. Tak apa. Tu kemudian kita cover. Selesai lah arah 4 ni. Dan kita pergi ke arah 5. So arah 5 ni very simple. Dia ada kolom kecil. Arah 5 kan.
arah 5, arah 4, arah 5 ni yang kolom dia arah 4 lah. Maksud saya arah 4 dan arah 4 ni kolom dia kecil kan. Kalau tengok sini ataupun nak detail tengok keratan SS ni boleh nampak lah. Nampak ni. Ni. Tu bagus tu kerat tu. Kan? Nampak clear sikit. Ukur sikit berapa kolom, saiz kolom sini. 300. 300 lah kot kan. 300 lah kan. So pergi ke arah 4, arah 4 tak ada kolom lagi. Yang kita tengok kolom ni kolom bawah tu. Ni kolom kat aras 3. So arah 4 ni atas ni. Okay. So pergi dekat structure, kolom, kita ambil yang 300 lah. This one, 300 kan. So yang lupa lah set ni height up to arah 5. Maksudnya arah 4 ke arah 5. Tengok nanti kalau arah 5 kolom sama kita copy lah kan. Kita pakai arah 4 dulu. So arah 4 ni uh, boleh letaklah kolom dia. Vertical kolom. Kita letaklah dekat grid ni. Sini. Sini dan sini dan sini. Okay, skip. Save, kita try tengok dekat pandangan hadapan ataupun section keratan ni. Oh, kecil sangat pula kan. Betul tu. Wah, betul tu kan. Betul tu kolom tu. Okay. Betul. Tengok arah 5. Lebih kurang lah kan. Okay. Boleh adjust lah nampak atuh ke kan. Saya nak adjust tu tahu kan. Ni saya tunjuk je lah kan. Okay. Rasa macam itulah kan. Saya pun rasa macam 400 kan. Tak apa lah. 400 tukar je lah kan. Select ni. Kolom ni. Edit type ataupun kita ambil 450 try. Try tengok dekat keratan SS tu. Tak nampak lah kan. Arah 5 tengok. Saya rasa sebab ni lah apa. Dia kena pakai saiz arah 4 okay. Saya rasa 400 lah kan. Edit type. Kita fikir. Kita 400. Okay, dan B tu letak 400. Apply. Okay. Boleh lah. Logik sikit lah kan. Logik sikit lah. Nampak besar sikit kan. Tak apa. Ikutlah nak tukar 300 apa kan. 350 kan. Boleh try lah. Maybe nak 350 kan. Boleh je. Tak ada masalah. Nak 350. Select ni. Kolom ni. Sambil-sambil select tu kena tengok lah dekat section kan. Select mana. Mana satu. Make sure select tu betul lah. Okay. So edit type. Saya dah fikir lagi. 350. Okay. Dan lebar B tu 350. Apply. Diameter okay. Nampak lebih okey lah kan. Alright. So yup, macam tu rupa dia. Okay. Oh lupa kat arah 4 ni kat sini ada beam kat ni. Extend kat kan. So extend lah kan. Modify. Trim extend single element dan klik pada garisan beam ni dan klik pada beam. Alright. Nampak agak lah kan. Alright. So pukul atas pula. Iaitu arah 4. Pandangan hadapan. Ke arah 5 lah. Arah 5 kita letak beam. So kat arah 5 ni dia beam dia very simple. Dan size dia saya rasa sama macam size yang dekat bawah tu iaitu 300 kan. 200 kan. Structure, beam. Kita ambil size 200 kali 500. Dan just draw je. Ni saya assume 1000. Draw je. Okay. Draw. Right. Okay. Okay.
Sini dan sini. Hmm. Nak draw kat luar ni kan. Draw kat luar ni. Boleh je nak draw terus. Tak payah letak dimension apa, draw terus kan. Draw terus. Draw terus. Draw terus. Nanti kita adjust pakai dimension tu. Kan. Tu kelebihan dia Revit ni. Dia senang nak adjust tau. Dia senang nak buat menu senang. Skip. Then kita extend beam ni. Kalau tengok dia very straightforward. Ni saya rasa tangga ni. Kan. Dia try tengok kat sini pandangan west. West lah. East kan. Pandangan sisi kanan tengok. Rasa dia ada tangga ni kat sini. Tak apa nak nampak. Tak apa. Nanti kita tengok lah. Nanti kita pakai section. Pakai section ni bagus nampak. Okay. Macam biasa kita extendkan beam ni. So, pergi ke modify dan trim extend multiple element. So, klik pada garisan beam ni dan klik beam ni. Alright. Okay, ulang balik. Klik. Klik sini, klik beam ni. Stand. Okay, ulang lagi. Dia macam AutoCAD lah. Tu saya kata kalau mahir AutoCAD ni bagus untuk Revit ni. Even bagus untuk software-software yang lain. Sebab AutoCAD ni fundamental lah. Kan? Nampak? Ni semua function AutoCAD lah ni. Tu bagus tu bila ada basic AutoCAD. Sangat-sangat bantulah untuk Revit ni. Okay, so dekat model nampak lah. Kita draw slab kan. Nampak kan saja style. Okay, kita pergi kat mana? Apa lagi tu? Kat atas ni. Ni tak nampak pula kan. Nanti kita try tengok ada ke tak kolom situ. Ya. Saya rasa macam ada kan. Mesti ada kan. Ya. Kalau tak macam mana nak support bumbung tu. Okay. Kita try tengok ke arah 6. Double klik tengok arah 6. Oh ni bumbung ni. Belakang tak ada. Tak ada lah bumbung belakang. Okay, tak apa. Dia satu lagi dalam Revit ni kelebihan dia. Contoh dekat arah 6 ni. Structural plan arah 6 ni. Okay. Dekat structural plan arah 6 ni kita boleh set tau contoh. Boleh type VR. VR ni view range. VR. VR. View range. Dia kat sini lah. Property. Extend view range ni. Edit. Cuma shortcut dia saya suka pakai VR. Nak cepat kan. Okay. So bottom tu boleh set nampak. Contoh sekarang negatif 1200. Saya try letak uh, contoh saya try letak negatif 2000. Dia pun negatif 2000 lah. Try. Apply. Nampak perbezaan dia. Nampaklah bawah dia kan. Tapi saya rasa bumbung kat atas ni memang macam ni lah. Dia depan ni. Ya. Tak apa, kita boleh tengok kat model atau gambar. Try tukar 1500 lah. Yang ni dia depth kedalaman dia. Kita contoh tadi 1008 kan. Ni saya kurangkan jadi negatif 1500. Tengok beza dia. Apply. So saya rasa bumbung ni memang depan ni je. Boleh tengok model. Apa model lah. Kan saya ada buat dua kan. Tengok 3D point cloud tu. Try pusing. Tengok belakang lah. Memang tak ada lah. Kan? Depan je bumbung dia. Pelik lah. Kenapa kan? Ada tangga tu kan? Boleh jadi ada tangga kan? Pelik lah. Tak ada bumbung. Okay, tak apa. Tengok gambar boleh. Gambar kan? Gambar-gambar. Tengok gambar. Okay, depan. Nampak. Oh. Patah dah kot bumbung tu. Kan? Dah lama ni. Dah tumbuh pokok semua ni. Lain macam kan? Ni boleh tanam durian ni kat sini. So, kelihatan kat situ. Kita ikut lah kan? Dah bumbung tak ada. Lukis lah bumbung tak ada. Okay. So, tak ada masalah. Memang bumbung tak ada. Tapi tak apa, kita fokus structure dulu. Structure dulu. So, kat sini kolom tu of course lah sama lah dengan bawah kan. So, logik dia macam tu. So, saya pergi dekat 3D model dan saya copy je kolom-kolom ni. Select. Tengok bila saya select kolom ni,
Dia bagi tahu dekat arah berapa tu. Tengok arah 4. So kita nak copy ke arah 5. Nak copy ke arah 5 kan. So klik dekat copy to clipboard, paste. Saya klik pada align to selected level. Saya pilih arah 5 kan. Okey. Alamak. Oh dia duplicate lah. So kena arah 6 lah kan. Tapi it's okay. Undo, Ctrl Z, jangan lupa untuk undo. Untuk elakkan duplicate kan. Boleh try lah. Klik, delete, okay, undo balik. So dia tak duplicate. Saya ulang balik. Saya select column ni. Okay. Copy to clipboard. Paste. Saya klik pada align to selected labels. Kita ambil arah 6 lah kan. Arah 6 okay. Terapung kan. So terapung sebab apa? Kena tengok dekat keratan SS ni. Baguslah keratan SS ni kan. Keratan ni sangat mantulan. So dia beza tau ketinggian dia. Try tengok dekat pandangan hadapan ni kan saya ada letak dimension kan. Dia bukan beza apa, dia bukan beza ni, dia apa? Dia ni 2100 lah. So kena kena ni lah, kena set balik lah, pergi dekat aras ataupun sini lah. Nampak ni? Base offset 100 lah. So tukar kosong. Bagi tu copy di bawah kan. Okey. Betul lah tu. Okey, suara 6 dan beam dia. Boleh tengok bentuk beam dia. Okey. Ni nampak ni. Beam dia lah tu. Actually saya rasa saya ada kecil sikit kan. Logik lah saya kecil. 200 kan. Eh, ah, eh, memang memang saya 200 kan. Structure, beam, arah 6. Okey. Arah 6 betul ke arah 5? Confuse lah. Sekejap saya. Arah 5 dah. Oh ya ya betul. Arah 6. So pergi ke arah 6. Structure, beam dan draw. Draw lah sini. Okey. Okey. Skip. Hmm. Dan kita boleh draw. Kalau tengok pandangan hadapan ni tambah satu lagi lah. Nak tengok ni buat apa ni kan. Tak nampak pula. Try saya alihkan keratan. Apa? Mana arah 6 ni kan. Saya try apa? Section ni kan. Saya klik section tu saya renjak depan sikit kan. Renjak kan. Tengok. Belakang sikit. Tak pun ni lah. Tak pun saya pergi kat pandangan depan ni. Tambahlah label kat atas kan. Saya klik ni. Ataupun pergi dekat structure. Label. Okay. Pakai dekat draw ni pakai pick lines. Plan view type. Structural plan. Dia yang baru kat sini tau. Yang 2026 punya version dekat sini. Dia punya button plan view type semua dia. Make plan view ni. Dia lain sikit button dia. Tapi saya rasa cik tak ada masalah kot sebab cik dah biasa dengan software kan. So, yelah. Dia tukar je kedudukan button tu kan. So, tak ada masalah lah kan. Alright. So, berapa ni? Tak contoh 3,000 kan. Tak rasa 3,000. Okay. 2,000 kan. Okay. Buat gaza ke atas garisan arah 6 ni dan alright. Saya rasa betul. Ada 7 nampak. Dia keluar sekali dengan plan lah. Kalau tengok dekat project browser, dia ada sekali plan nampak. Hmm. Try tengok. Ah, saya rasa bawah sikit kot kan. Pandangan hadapan bawah sikit. Bawah sikit. Label dimension ni. Skip. Klik ke arah 7 tu dan try tukar 1,800 contoh. 1,900 kan. Okay. Arah 7. Tak nampak pula. Bawah sikit je kan. 1,800 lah Klik. 1,800. Atas dia pakai kayu. Tak ni. Uh, Arah 7. Tak nampak kan. Kan? Hmm.
Try bawa sini sikit section. Okay, kita try tengok. Keratan XX. Memang tak nampak lah. So kalau tengok kat dalam gambar, sekejap tengok dekat apa point cloud ni. Apa nampak macam pakai kayu pun ada kan. Ah, tak apa. Tengok gambar sikit. Hmm, kayu tu kan. Dia macam bumbung, dia ada buat macam ventilation atas ni. Yang ni kita panggil ventilation lah kan. Kalau dia buat macam tutup terus bumbung tu, nanti wap panas kat atas tu kan. So bila dia buat macam ni, kita panggil ventilation. So bila waktu panas tu, haba tu boleh dirembeskan keluar kan. Sebab dia ventilation atas ni. Kayu ni kan. Tak ada salah lah. Letak je lah kayu. Okay. Ada je kayu. Kan? Ada je kayu. Ada je kolom kayu. Tak apa. Bumbung tu tengok sekeret kat atas tu. Okay, tak apa. Tak ada masalah. So saya rasa struktur konkrit selesai lah kat sini kan. Okay. So kat sini dia bumbung. Bumbung seperti kerat ni kan. Kita ada kolom kayu sikit. Of course dia ada beam. Takkan tak ada kan. Tinggi dia pun 1100 saya rasa 1100 ni. So klip ni letaklah 1100 kan. Hmm. Kayu. Bumbung. Ke atas sikit lah. Try 2100 lah. Tengok. Hmm. Hmm. Boleh. Boleh lah kot kan. Okay. Tak apa. Kita saya rasa boleh buat bumbung dulu kan. Kalau nak. Boleh buat bumbung dulu kalau nak. Okay. So bumbung dekat arah boleh tutup lah mana tak perlu kan. So bumbung kita buat bumbung arah 6 ni. So bumbung dia bentuk macam ni. Okay. Ada banyak cara lah kan. Kita pergi ke arah 6. So bumbung dia macam ni. Bumbung dia macam ni. Kita boleh draw boundary. Dan belakang tak ada. Tengok bumbung dia pun dah lunyai belakang. Okay. So nak draw roof. First kali sebab kita pakai tablet structure kan. Kita boleh check dekat visibility graphic type VG. Untuk visibility graphic dan pergi ke model categories, cari roof lah. Type R. Tu jom. Ada tu roof. So okay. Tak ada masalah. Dan bolehlah kita draw roof. Pergi dekat structure. Sorry. Roof dekat architecture. Architecture. Pergi dekat roof sini. Kita ada dua kaedah. Ada tiga lah sebenarnya kan. Tapi terpakai je roof by footprint ni tak ada masalah. Roof by footprint. Cuma sekejap. Tak apa. Cuma saya rasa saya nak set tinggi sikit dia punya view range. Apa? View range dia VR. Saya type VR. Sebab bumbung ni dia macam tinggi sikit kan. So saya letak lah. Saya set lah dua-dua cut plane dengan top ni 1000. So boleh nampak lah bumbung tu sampai mana kan. Tinggi dia. Boundary dia. Apply. Try tinggi sikit 1200 lah. Apply. Okay. So nampak lah bumbung tu sampai sini. Daripada kat sini ada kolom naik. Sub. Ada ventilation kan. Ventilation roof kita panggil. Apa yang saya faham lah kan. Kepengalaman. Okay. So pergi dekat architecture. Roof by footprint. Kita tengok macam mana kaedah ni. Kita ambil lah roof paling nipis. Untuk tebal roof ni. Kita ambil yang paling nipis lah. 125 ni kan. Okay. Boleh tukar lah ketebalan dia. Macam pelik lah 125 kan. Tak apa. Edit type. Kita duplicate. Kita assume lah roof punya ketebalan 50 kan. Okay. Biasalah ni software daripada US. Luar negara kan. Dia pun ikut spek US lah kan. Europe apa kan. Tu duplicate kan.
generate 50 mm. Okay, pergi dekat structure, edit, tukar tebal jadi 50 eh. Material semua sama lah. Okay, apply okay, dan boleh draw lah eh. Nak draw dia pakai ni. Kat draw ni boleh draw pakai line kot kan. So saya tengok dia start kat sini lah. Klik lah sini kan. Sampai sini. Then sampai sini. Bumbung ni tengok lah. Biasanya orang offset sebanyak 1000 lah daripada tengah ni kan. Tak apa, kita draw dulu. Tutup. Oh, sikit. So saya apa pakai je trim extend to corner ni. Tak payah kot. Tak payah, tak payah. Kita draw ni sampai sini. And then masuk sini balik. Saya tengok dia kat sini kan. Sekitar, sekejap. Yelah kot. Sini. Dan make sure line tu tegak kan. Takut sengit kan. Okay, sikit. Tu boundary dia lah. Nak nampak saya klik sini. Nampak tebal sikit kan. Tak nampak sangat kan. Tapi okey lah kan. Tak apa. Tak ada masalah. Biasanya bumbung ni. Mereka bentuk dia offset dalam. Betul lah tu. Kalau 1300 kan. Letaklah 1500. Saya klik kat line ni. Letaklah 1500 kan. So kita assume bumbung ni dia extend keluar sebanyak 1500 daripada grid line ni. Ni pun samalah kan. Grid line satu dengan garisan ni 1500 juga lah kan. Saya klik kat garisan ni 1500 enter. Depend lah 1500 ke 1400 kan. 1400 kan. 1400. 1400 enter lah. Ni pun 1400 juga lah. Bagi standard dah lah kan. Okay. Ni pun samalah 1400. Bawah ni. Daripada tengah grid line B ni. Dengan sini. 1400. Klik line ni 1400 kan. Tu bagus dimension ni dalam Revit ni. Dia sangat-sangat bantu lah. Save. Tak boleh save dulu. Sebab dia tengah editing mode kan. Okay. Ke dalam ni pun kita set lah. Kita assume 1000 lah kot. Saya rasa standard dah lah semua 1000 dalam. Ni pun sama. Ni pun sama lah kan. Ni dengan garisan grid B ni. Okay, betul lah tu 1000. Ni klik line ni tak 1000 kan. Okay. Okay. Tapi tu bumbung ni dia ada slope tau. Dia ada slope dia. Klik kan. Macam ni saya antik define slope dia. So contoh saya nak set. Ni ada slope. Ni ada slope. Ni tak ada. Ni tak ada. Tu tak ada slope. Ni ada slope ni. Ni. Ni ada slope. Klik ni define slope. Buat apa lah. 30 lah. Tak apa. Hari ni tengok macam mana. Ni. Tick define slope. Ni pun tick define slope. Default dia 30 degree kan. Cuma kita kat Malaysia ni depend lah. Tak apa. Kita klik dekat finish edit mode dulu. Save. Try tengok. Kat 3D nampak. Tak nampak. Lagi nampak kat 3D. Boleh type command VG. Visibility Graphic. Tapi tadi dah ada dah roof kan. Dia dah tick lah roof. Mana? Oh, tak tick ni. Tick roof. Apply. Okay, nampak. Cuma boleh dibetulkan lagi lah. Kita try tengok dekat pandangan hadapan. Roof tu dia ke bawah sikit. Nampak macam lebih kurang kan. Okay, kita ukur berapa sudut ni. Macam mana nak ukur sudut tu. Kita draw lah garisan bayangan pakai structure reference plane ni. Reference plane ni bantu. Dalam Revit pun banyak lah bermain dengan reference plane lah. Lepas di sini saya draw agak reference plane. Alamak. Klik lah sini. Okay, right. Sikit. Okay, sikit lah ni. Mana dia ni? Tak nampak lah garisan. Ni. Jadi banyak sikit. Okay. Satu lagi saya draw reference plane kat sinilah kan.
Lepas tu kita measure, klik kat align dimension, kita measure sudut dia pakai ni, angular ni. Ah, klik kat sana dan klik sini. Alamak. 36, 36 degree. Kita ambil lah 36 kan. Hmm. So, dia tukarlah sudut dia jadi 36. Ni nampak macam dah ngam dah ni. Cuma kita kena adjust sikit dia punya level dia. Nampak dah ngam dulu kan. Pergi ke arah oh ni arah 6 eh. Arah 6, klik. Kita boleh modify sikit. Klik edit footprint. Kita tukar sudut dia, klik line, tukar sudut dia jadi 36. 35 lah genap kan. Ni pun 35. Ni pun 35 lah. Okay. Klik pada finish edit mode. Right, try tengok kat hadapan. Hmm, nampak okey kan? Okay. Kita menurun rendah di bawah. So, boleh klik. Dia boleh control kat sini. Base offset from label kan. Try letak negatif 300. Try. Apply. Oh, nampak. Boleh je pakai move. Boleh ke? Pakai move tarik bawah. Boleh ke? Nah, nampak okey sikit. Control lah ni kan. Letak lah negatif 400. Bagi ngam lah dengan bumbung ni kan. Negatif 500. Hmm. Bawah lagi. Negatif 600. Ah, okey tu. Kan? Okey, tak ada masalah. Save. Try tengok. Nampak tak tu? Ah, gitu rupa dia. Belakang, belakang ni dah tak ada. Dah tak jadi bumbung lah belakang ni kan. Okay, atas ni dia ada kolom kayu. Lepas tu dia ada ventilation roof. Dekat padang hadapan ni boleh kot kan. Arah 6 ni kita letaklah nama dia. Apa arah 6. Kita buatlah bumbung. Tak pun biarlah kan. So arah 7 ni sama kat bentuk dia. Cuma dia ni lah. Arah 7 ni bumbung dia nampak complete lah kan. Nampak complete lah macam ni lah. Macam dalam gambar ni. Nampak lengkap. Tak lengkap lah. Nampak bumbung dia pun dah reput lah tu. Oh, si ada ni lah. Junjung langit. Ini betul-betul reka bentuk rumah Melayu lama ni kan. Okay, dah berlalu dah malam ni. So kita pergi dekat ni nampak ah, dia boleh nampak bumbung bawah tu. Bagus lah kan. Cuma kat arah 6 sorry, arah 6 kat sini kita tambah kolom tiang pendek sikit dan terus ada roof kat sini. So dekat arah 6, arah 7 boleh kan. Pergi dekat arah 7 cuma kita set kolom tu di ke bawah lah depth kan. So arah 7 tak pun nampak sangat tapi kita assume lah kita buat assumption je lah kita assume lah kayu tu saiz dia 100 100 mm kan. So structure klik pada kolom dan pergi ke sini tak ada kayu, semua konkrit. So boleh klik pada load family, kita cari kayu, kolom kayu kan dalam folder ni. Structural column wood, dah ada kayu lah. Bagus ni buat rumah-rumah Melayu lama kan. Timber kan. Timber column open. Ni saya assume lah, saya buat assumption lah. So size dia paling kecil lah. Kita ambil lah paling kecil ni. Okay, right. So kita pilih that dan unconnected. Saya set lah that dia around negative 600 for example. Eh, buat apa negatif kan? 600 je lah kan. Dan nama pun that kan. Okay, try letak. Ada satu. Ni ada, ni ada. Tak apa, letak kat sini, tak apa. Boleh tu. Ni sebab ni tebal kan. Kalau saya nipiskan dia pakai thin line ni tak. Buat nipis lah. Kan? Tak apa, letak je. Nanti kita betulkan, tak apa. Nanti kita betulkan. Sikit. Tengok rupa sana. Oh. Kayu. Tak sampai tu. Kan, tak apa.
Apa kita select, dan kita set lah edit, pergi dekat edit type. So, sorry, edit type pula dah. Base offset ni letaklah negatif 1000 ke kan. Boleh tu. Yang penting nampak kayu tu. Pergi ke arah 7 dan kita set berapa jarak dia. Pakailah dimension, align dimension, klik dekat garisan grid B ni dan tengah kolom ni. 1000 lah. Tak ada masalah. So, klik lah kat kolom tu. Nampak macam biasa. Nampak dimension kecil letak 1000, genapkan dia 1000. Oh, detail ni. Ni apa? Lepas tu bagi selari lah kan. Pakai align lah kan. Modify, align. Klik garisan ni. Dan klik kat tengah kolom ni. Dia. Bagilah dia selari. Ni pun sama. Klik ni. Klik tengah kolom tu. Bagi dia selari. Tadi zoom. Klik sini. Settle. Ni tak ada masalah. Ni pun sama. Klik tengah ni. Klik tengah kolom tu. Ni pun sama. Dia command ni align. Align antik lah multiple alignment. Ni kita single. Kita buat satu. Dia punya align kan. Klik ni dan klik kat tengah. Surat betul. Okay. Dari situ spacing kedua-dua ni dengan ni sama juga lah kan. Kalau klik. Nampak. Even kalau klik pun dia ada nampak. Klik kat sini. Itu kelebihan Revit ni. Revit ni dia sangat bagus untuk buat revision. Sangat-sangat bagus. Dia pun sama klik. Klik kolom tu dan dia keluar jarak antara grid A dengan tengah kolom tu. Taklah 1000 kan. Klik tak 1000. Enter. Alright. Skip. Boleh save dan letaklah beam. Beam pun beam kayu juga. Kan? Beam kayu juga. So, pergi ke save dulu. Pergi ke structure. Beam. Load family. Kita pergi dekat folder. Dia kalau beam, dia folder structural framing tau. Okay. Pergi dekat wood dan timber. Open. Ambil lah paling kecil ni, okay. Draw je lah, kan. Draw je lah. Draw saja dekat tengah kolom kayu tu. Sebab apa nampak garisan? Sebab dekat bawah kiri ni anda boleh set dia punya detail level. Nama dia detail level, pilih fine. Nampaklah kayu. Boleh lah. Uh, okay. Right. Siap. Skip. Save dan 3D model. Atas ni buatlah bumbung. Kan? Arah 7. Kita buatlah bumbung. Saya rasa slope dia sama je ni. Kan? Nampak slope dia sama je lah. 36. Saya rasa macam saya kuat rasakan dia 36 atau 40 kan. Tak apa. Try. Pergi ke arah 6. Try edit lagi sekali. Klik. Edit for print. Try letak 40 je lah kan. 40. Ni pun 40. 40. Finish edit mode dan try tengok. Nampak macam lebih bagus. Kan? Okay. Boleh bawah sikit kan. Negatif 650. Boleh tu. Okay. So atas ni sama juga lah kan. Ada 7 ni. Draw je. Pergi dekat architecture roof. Roof by footprint. Okay. Bumbung yang sama. Pakailah bentuk persegi ni. Senang. Sebab bumbung ni nampak penuh. Draw lah daripada sini ke sini. Dan set lah. Saya rasa dia pun sama juga lah 1000 kan. Dia set daripada tengah kolom ni. So. Oh, kat situ. Maybe around 800 kan. Klik line ni letak 800. Kalau klik sini pun dia dah keluar tu. Tak 800 kan. Bagus Revit tu. Cepat. 800. Ni pun sama 800 lah. Klik. Nampak dia dah keluar tu. 800. Enter dan tekan sikit. Dan set lah slope. Ni 40. Semua 40 lah. Semua 40. Klik ni.
Define slope 40 degree. Ni pun define slope 40 degree. Dia pun sama define slope 40 degree. Right. Finish edit mode dan tengok macam mana rupa bumbung dia tu. Oh, tajam kat atas kan. Rendah sikit lah kan. Dia nak rendah dia tak semestinya sini kan. Boleh je klik pakai ni, pakai arrow ke bawah tu. Yang dekat keyboard tu. Tekan, nampak? Boleh je, tak ada masalah. Adjust lah macam ni. Hmm, boleh tu kan. 3D model lah, nampak tu bentuk tu. Ha. Okay tu. Belakang ni kalau dia kata, mana belakang ni? Tak ada. Sebab tu lah. Sebab apa? Belakang dia memang tak ada kan. Nak buat macam mana? Kan? Tengok gambar tu. Dah belakang tu memang tak ada. Nak buat macam mana? Okay. Mana? Ni kan. Tapi beam tu ada lah. Saya rasa beam tu macam tinggi sikit lah beam tu. Saya rasa ni lah. Saya rasa kat mana hadapan ni. Arah 6 ni naikkan sikit. Bagi nampak jap. Saya pakai tu di wireframe tu. Apa nama ni. Dia sampai atas ni lah. Dia sampai sini lah kan. Saya klik ni. Saya letak 3200 lah. Saya klik ke arah 6 ni. Kat pandangan hadapan ni. Dimension ni saya letak 3200 kot. Kan? Dia around here dan ni. Klik ni letaklah negatif 850. Hmm. Apply. Boleh tu. Save dan boleh tengok lah 3D model. Nampak lebih okey lah. Macam tu. Ni grafik ni kan. So kalau jadi macam ni select lah sikit. Ataupun tutup balik 3D tu. Kalau tutup 3D tu buka balik. Nanti grafik tu grafik. Nampak ni. Ni klien tengok pun puas hati lah kan. Kalau nak buat slab. Slab kita saya tunjuk lah slab dekat bahagian atas ni. So nak buat slab kita pergi dekat mana lah? Aras 4 lah kan. Arah 4 lah. Arah 4. Double klik ke arah 4. So nak buat slab. Tak nampak sangat pula slab lah. Takkan pakai kayu kan. Okay. Ada tu. Slab dia. Saya tunjuk contoh lah. Tapi logik dia yang ada slab kat sini lah kan. Ni tak ada slab lah sebab ni tangga. Dahsyat lah tangga dia. Tangga dia pun tak ada railing kan. Ke dah reput lah railing dia. Okay. Kita demo lah. Saya buat lah slab kat sini. So nak buat slab pergi ke structure dan pergi ke floor. Yang ni untuk foundation lah pakai slab ni kan. Tapi untuk yang structural floor ataupun kita panggil slab biasanya papak. Pergi dekat structure, floor structural. Berapa tebal lantai dah. Tapi yang tu boleh ukur lah kan. So pergi dekat edit type. Saya assume tebal lantai dia 200 lah kan. Saya klik pada duplicate. Saya letak 200. Boleh ukur lah sebenarnya. Boleh ukur lah. Ni saya assume je tak apa. Sebab saya rasa dah faham kan cara nak ukur kan. Okay. So klik edit. Letaklah 200. Okay dan apply. Okay. Dan boleh draw. Rectangle. Draw lah ikut bentuk ni. Bentuk beam ni kan. Mana dah intersection ni. Payah nak check. Tak apa. Klik sini. Pakai align ni kan. Align. Klik. Beam ni klik kan ni. Bagi dia full. Buat satu lah. Dia tak boleh buat. Boleh je buat semua terus sekali. Boleh je. Tak ada masalah pun. Nak buat terus sekali kan. Apa pergi balik dekat sini. Rectangle draw lah. Semua dia susah nak detect ni. Pakailah align kan. Align. Klik ni. Klik sini. Ada align. Okay teruskan. Pakai ni. Sini. Sini. Tak ada masalah. Sini. Sini. Teruskan. Teruskan. Alamak. Ternampak lah. Sini.
ke sini, tak apa, align je, tak ada salah. Teruskan, tebal sikit. Nampaklah boundary tu kan. Okay, align. Ni pun sama. Sebab ni kacau. Okay, align. Ni draw. Sambungkan eh. Inilah cara draw dia. Okay. Boleh je nak draw terus. Tarik sini. Lagi senang kan. Depend lah macam mana. Macam ni saya draw ikut. Sebab biasa slab kan dia antara beam kan. Nampak kemas lah sikit kan. Tapi nak tarik terus boleh je. Tak masalah pun kan. Tapi itulah beam ni tak nampak kan. Nanti beam tu macam tenggelam kan. Dia overlap. So the best one adalah macam ni lah guna kaedah ni. Okay. Payah pula nak detect dia punya ni. Mana dah. Tak pun klik sini. Align kan. Tak ada salah. Ni dah draw belum. Okay. Sekejap, masih hidup lagi video ni. Testing 1 2 3. Okay. Tu penting tu. Klik sini. Mana tak dapat ni. Kena zoom sikit Sebab dia dah overlap dengan point cloud kan. Dia payah sikit nak detect. Kena zoom in sikit. Okay, alright. Ni last lah. Okay, yang ni tak payah, ni tangga. Kan? So, klik pada finish edit mode dan escape. Try tengok kat 3D. 3D model. So, anda boleh tengoklah slab. Kat sini tangga. Kan? Itulah cara ni. Save. Saya buat satu lah. So, the rest boleh draw lah. Yang ni pergilah dekat arah atas ni. Ni tadi arah apa? Ni tadi arah 4 kan. Ni pergilah arah 5 lah. Arah 5. Draw lah. Sama. Ni of course lah ada slab kat sini. Yang ni tak sure ada slab ke tak kan. Yang ni kena tengok dekat section lah. Sekejap. Section ni saya try tak kat tengah, tengah sikit. Kita try tengok kat section Keratan SX. Mana tangki tu? Tak nampak pula. Mana pula lagi tangki tu? Tak nampak pula. Saya rasa kena besar sikit section tu. Mana dah section SX. Dia ni dia dah jadi banyak sangat. Ni kan. Kena ni lah tutup salah satu. Oh ni. Ni boleh tutup lah salah satu kan. Keratan SX. Saya pergi ke arah 4 ni. Bagi dia besar sikit kan. Kita nampak betul tangki tu. Sebab kita nak tahu tangki tu daripada arah berapa ke arah berapa kan. Keratan SX. Mana lah tangki tu. Tapi kalau tengok, dia macam start ke arah 4 kan. Macam start ke arah 4. Sebab arah 3 tak nampak kan. Try buka arah 3. Arah 3. Tak nampak. So arah 4 lah. Dia arah 4. Arah 7. Tak nampak. Dia arah 6. Tak pun try tengok dekat 3D point cloud. So tangki tu of course dia start kat sini dan sampai kat tak apa nampak lah. Sampai sini nampak tu. Dia sampai dekat bawah bumbung ni. Maksudnya dia sampai dekat arah sini Hmm. Dia sampai dekat arah 5 dia tinggi sikit. Boleh ke? Macam mana nak buat bentuk tangki tu? Dah kita buat bentuk bulat kan. Buat bentuk bulat just indicate ada tangki situ kan. So itu pergi ke arah dia start ke arah 4. Dia start ke arah 4 kat sini. Arah 4. So saya assume dia diameter dia sama macam ni lah. Sama macam jarak grid ni kan. Lebih kurang 4,000 lah diameter dia kan. Dia macam tengok macam ngam-ngam fit dengan apa beam ni kan. So that's why saya assume dia punya diameter tangki tu 4,000 lah. So dekat arah 4 ni pergi dekat apa dia ada ni tau architecture ni dia ada komponen dia ada model in place nama dia. Model in place dan boleh filter kita set lah dia punya disiplin dia sebagai mechanical atau piping
Sama lah lebih kurang kan. Tengok dekat bahagian plumbing. Yelah, tangki ni mechanical part lah kan. Tak ada eh. So, ni electrical. Silap piping ha. Mechanical part. Tengok. Mechanical part. Mechanical equipment lah. Dia mechanical equipment lah eh. Ataupun plumbing equipment. Mechanical equipment lah kan. Okay. Saya letak lah nama dia tangki. Tank. Okay. Dan kita ambil lah bentuk simple. Extrusion. Dan draw lah. Dekat tengah-tengah. Tengah ni kan. Tu. Ada midpoint tu kan. Draw. Sorry. Ni line. Kena pakai bentuk bulat tu. Ni. Dekat draw ni pilih bentuk bulat ni. Cari midpoint tadi tu. Yang ni. Draw. Tak pun klik klik kat sini letak 2000 lah kan. Radius tu 2000. So diameter dia 4000 lah. Kan. Wih. Pelik lah Solak. Sikit. Tak. Dia bukan 4000 ni. Sekejap tunggu sekejap. Dia mula apa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah hang. Tunggu sekejap Nak selamat saya save dulu lah. Takut kan ni. Apa kacau ni. Buka open lah. Save dulu. Dia sangat-sangat merisaukan. Finish model. Save dulu. Uish. Dia merisaukan. Okay. So saya sambung edit. Klik. Saya sambung edit in place. Nak tukar dia punya diameter kan. Saya klik lagi. Edit solution. Okay. Klik. 1800 lah kan. Sebab dia mesti duduk dalam sikit. Macam tu. Tak apa besar sikit lah. 1900 kan. 1900. Ataupun 1850. Macam tu. Boleh lah Finish edit mode dan kena tengok dekat pandangan hadapan ataupun keratan XX. Pendek kan. Tinggi lah. Dia sampai kat sini tau. Dia around sini lah saya rasa. So, kalau tengok kat sini, execution end ni boleh set lah. Maybe tinggi tangki tu 5000 lah. Kita genapkan lah 5000. Ni assumption. So, klik finish model. So, bila anda tengok kat 3D model tu, nampaklah bentuk tangki tu. Kalau tak nampak, type VG, visibility graphic. Pergi ke model kategori stick pada tangki. Tu. Sorry, mechanical equipment. Tangki lah dah ni. Tik mechanical equipment tu. Apply dan okay. Nampak tak bentuk tangki tu kan? Okay. Bawah ni sepatutnya dia ada ni lah, dia ada foundation lah kan. So pergi dekat aras tanah. Tutup lah, yang tak perlu ni tutup. Tapi kena check lah, yang lain ni ada tak? Dia punya apa? Slab tu. Saya rasa mesti ada slab tu, takkan ada slab kan. Mesti ada slab lah kan. Tak apa, saya pergi kat arah tanah. Nanti saya share file ni nanti tuan tambah-tambah lah top part yang lain tu. Saya tunjuk je lah kan. Kalau saya nak tunjuk semua mau 3 jam video ni kan. So saya tunjuk. So saya rasa tuan faham lah. Sebab tuan pun tengok, tuan pun saya tengok dah faham dah buat software ni. Dia ada macam ni slab ni. So bolehlah pakai architecture. Dia pakai biasa je lah. Dia pakai architecture. Structure. Structure. Floor structure kan. Ambil lah saya 200 tu dan draw lah pakai bentuk persegi ni. Klik je randomly macam ni. Kan lantai ni kan macam offset sikit kan. Sikit. Finish edit mode jap. Buat sementara sebab kita tak tengok. Kita nak tahu berapa ni lah. Try tengok dekat keratan SX. Lantai dia ni berapa lebar dia. Tak nampak lah. Pandangan depan. Ni slab dia. Lantai dia sampai sini Pukul lah daripada tengah klik tu berapa jarak lantai dia. Sini ke sini berapa? 500 lah kan. Dia offset keluar sebanyak 500 lah. So ada tanah. Saya klik balik kat lantai ni dan edit boundary. So klik dekat line ni. Nampak tu?
Klik kat nombor tu, letak 500. Lima ratus lah. Nombor sama, klik, letak 500. Tu aku repeat, senang. Klik kat line ni, klik ni letak 500. Dan klik kat line ni, letaklah 500 lah. Enter. Skip dan klik pada finish edit mode dan boleh tengok kat 3D model. Alright, nampaklah lengkap sikit kan. Dan last kali yang saya nak tunjuk adalah tangga. Tak apa, nanti kalau tuan ada pertanyaan, nanti tuan beritahu saya. Saya akan tambah lagi video lah. So, saya bagi yang ni dulu. Yang ni pun dah banyak dah ni. Saya rasa kalau klien tengok ni pun dia tak puas hati lah. Bukan puas hati lah, dia pun okey lah. Oh, macam ni kan hasil dia. Okay. Saya tunjuk tangga lah. Saya tunjuk tangga. So, tangga saya buat pergi ke arah tanah lah kan. Tanah ni tak nampak tangga dah sebenarnya. Ni tiang ni kan. Tiang. Try tengok model je. Tiang. Tak apa, kita buat tangga dulu. So, arah tanah. Dia kalau tak nampak tangga tu, ni lah boleh bermain macam saya cakap lah kan. Boleh bermain dengan view range. Type VR. VR view range. Bagi tinggi sikit, bagi nampak. Tak lah 500. Dekat top dengan kat plane letak 500. Supaya nampak sikit. Tangga tu, apply. Nampak? Tak boleh naik lagi. Letak. Ni sementara je, nanti tukar balik. Tukar balik jadi 100 kan. At least nampak ni. At least nampak. RM2,000. RM3,000, RM3,000. Ni pun RM3,000 kak. Okay. Apply. So kita boleh potong section. Hmm. Sorry ni pakai ni section potong. Klik sini potong sampai sini. Boleh tak? Kan? Set lah. Okay, try tengok. So ni nama dia tukarlah Keratan YY kan. Keratan YY. Ni macam stair detail lah kan. Keratan YY. So nampak lah. So kalau tengok dia separuh tau. Separuh lah. Try draw ni. Reference plane sikit. Klik align ni kan. Try label dimension. 1,900 lah. 1,900. Tak pun 2,000 lah kan. Pilih klik. 2,000 lah kan. Contoh. Betul. 1,900 lah. 1,900 lah. 1,900 tu. Okay lah. So maksudnya tangga ni daripada ni bawah ni naik sampai ke 1,900. Okay. Tak ada masalah. Okay, kita buat tangga ni dulu. Lepas tu dia ada landing tau. Lepas tu sambung lagi sebatan. So kita pergi ke arah tanah. Lebar tangga dia kita ukur macam ni. Berapa nampak tu? 1,300. Lebar tangga dia 1,300 kan. So architecture ataupun type VR. Type VG, visibility graphic, dan pergi ke model kategori, tick pada stair. Type S untuk stair. Dia tick tak? Mana? Tick pada architecture, nampak tak stair? Type S untuk stair. Dia dah tick tu. Supposed to be nampak lah kan tangga. Okay, so architecture, stair kat sini. Stair, kita ambil lah stair monolitik kan. Monolitik ni maksudnya cast in place stair lah. Tangga konkrit. Dan kita draw lah run right dia macam ni. Kalau run left dia macam ni. Depend lah nak macam mana. Saya pilih lah run right. Run right. So sorry, actual run width saya letak 1,300. Enter. Automatic landing. So escape dulu. Okay. Escape dulu. Escape. Ya apa ni. Enter. Tekan escape. Ataupun right click cancel. Okay.
So, tangga ni dia dia bermula kat sini lah. Bermula kat sini. Mana? Saya klik sini lah. Klik sini dan tolak. Tolak sampai dia stop kat sini tau. Bagi tegak, tolak tegak, tolak tegak. Dia sampai kat sini, stop. Kat sini ada landing kan. Kat sini ada landing. So, sampai kat sini dia stop. Stop. Klik. Alamak. Alamak. Seribu. Tak apa, nanti tukar lah lebah ni. Drone okey. Lepas tu dia sambung kat depan ni. Kat depan, dia start kat sini kan. Klik eh. Tolak sampai habis. Tolak sampai habis. Klik eh. Nampak? Tu. Try tengok kat ni. Boleh, ataupun saya tukar lebar tu. Saya klik kat run ni. Saya tukar dia punya lebar dia. Actual run width tu letak 1300. Lupa lah tadi. Klik apply eh. Ni pun sama lah. Klik 1300 dan anda boleh tengok dia punya landing tu. Automatic dia ikut eh. So, buat sementara saya klik finish edit mode untuk tengok result dia. Especially dekat 3D model. Kalau tak nampak, type BG, model kategori dan tick pada stand. Baik. Okay. Tak sampai pula. Tak apa. Kita tengok dekat keratan YY. So, tangga dia tinggi. So, supposed to be sudut lah kan. Sudut. Sudut dia. Ataupun kita boleh bermain dengan dia punya trade depth. Ataupun kita boleh klik kat tangga ni. Ni aras tu. Base level let's say. Yang ni sebab dia start kat sini kan. Bawahnya. So, base offset saya letak -200. Boleh je, boleh je nampak. Okey je. Nampak? Boleh je. Hmm, sudut dia tu kan. Ah, Ataupun kita boleh bermain dengan trade depth. Sebab tengok dia punya nosing ni, nosing. Nosing. Tangga ni tegak kan ni. Ni ada nosing nampak tu. Nosing ni kita boleh buang dia. Klik edit type. Nosing. Nampak tu. Rantai, nosing. Rantai, nosing. Boleh klik button ni tak? Nosing ni tak perlu kan. Macam mana nak buang nosing ni? So, nosing ni letak kosong. Kosong saja. Apply. Ataupun saya duplicate ni. Zero nosing kan. Zero nosing. Tak ada nosing lah maksudnya. Okay. Tangga tu tegak kan. So, okay je. Apply. Apply dan okay. Dah okay lah kan. Trade that, ni apa, bukan trade that. Apa nama ni. Kalau klik kat tangga ni, boleh tengok. Dia punya trade depth. Trade depth. Betul lah trade depth. Trade depth dia sedikit panjang. Kalau kita ukur berapa trade depth dia. Dua. Standard lah kan. 280 kan. Kalau klik kat tangga dia pun, dia dah set 280 dah. So, anda boleh bermain dengan dia punya desired number of riser kan. Try letak 20, tengok. Okay je. Alamak, tinggi pula kan. Try letak 25. Enter. Apply. Boleh lah. Try letak 30. Nampak. Dia bermain dengan track ni kan. 32, try. Nampak lebih kurang kan. 3, 30 lah, 30 kan. 30 tu okey. 31 lah, 31. Boleh tu kan. Tapi nampak 32 lagi bagus kan. Tak pun 31.5 dia. Sekerat. Boleh main tu. Tak boleh. Dia kena genap. Trade riser start 1. Number kan. Okay. Boleh lah 31 lah. 31 lah. Okay. Dia, kalau tengok sudut dia berbeza-beza tau. Macam ni 31 kan. Macam ni dia macam ni. Sini dia curam sikit kan. Tangga dia lain eh. Boleh je klik kat edit stand ni kalau nak. Edit stand, klik tangga ni boleh set. Sekarang dia punya
Ni pula tangga dia lain bentuk dia lain. Sudut dia lain Jadi ni tau, kalau klik ni tolak ke depan, nanti dia tambah lagi bawah tu. Oh, mak. Weh, jauh sangat begini ni. Pandu balik. Jauh pula begini kan. Kena klik sini, tolak belakang sikit, tolak belakang sikit. Sampai sini Alamak. Okay. Klik ni. Button ni. Hati-hati sikit. Andu. Kena pandai kontrol lah. Button ni kot kan. Ah, saya tarik daripada sini lah. Hmm. Tangga ni kecuraman dia kena tukar sikit. Boleh ni saya rasa ni. Edit type tengok. 0 mm no sync. Itulah dia. No, depend lah macam mana. Ni okey ni kan. Klik ni. Ada tak sudut Dia tak luka Dia macam ni je. Relative top height 39, 29. Depend. Try letak 4000. Enter. Oh, dia macam tu Dia tak sudut tangga dia lain Saya rasa depan ni dia memang lain lah tangga dia kan. Depend lah macam mana. Dia boleh. Okay, saya undo. Saya undo. So, klik je finish edit mode. Depend lah macam mana kan. Nak try 30 boleh kan. Hmm. Tak pun 29 ke 28 nanti depend lah. Yang penting adalah tangga tu kan. Daripada tak ada. Macam ni boleh lah. Nampak lah. Rational tangga tu. Okay, save. Try tengok teliti. Nampak lah. Okay lah tu kan. Yang penting nampak tangga tu. Bawah ni tak kolom. Cuba kolom kan. Dekat arah tanah. Letaklah kolom kat sini. Kolom. Apa. Kolom tu pun macam ada lebar pun tak tahu. Letak kolom basic lah Berapa tu? Saya rasa dalam around. Sekejap. Keratan YY. Kolom dia. Macam ni. Bawah lebar Atas dia macam ni. Terukur sikit. 200 lah So pergi ke arah tanah. Pergi ke structure. Kolom. Pakailah. Pakailah 300 kan. Kau klik round kolom 300. Letak kat sini. Hmm. Letak satu kat sini. Ni tab. Ni tab. Tab ke bawah sikit kat. Saya delete balik. Structure kolom. Height. Up to aras 1. Ataupun unconnected je. Letaklah 2000 kan. Okay. Letaklah satu kat sini. Satu kat sini. Satu kat sini. Ataupun escape kita copy lah kan. Tak pun try tengok dekat keratan YY. Ni kolom dia tu. Adjust lah dia punya base offset dia letak negatif 200. Dan top offset letaklah 2500. 3000. Okay. So aras tanah. Ni tadi apa? Negatif 200. Okay, ni pun sama lah. Negatif 200. 3000 kan. Sambungan ni lah Okay. So select dua-dua ni. Copy lah ke belakang ni kan. Copy je. Pakai ni. Copy lah letak sini. Okay, skip. Alright. Tengoklah kat 3D. Boleh kan? Sambung lah buat tangga kat atas ni. Ni kat arah mana lah? Tengoklah dekat arah satu tu. Tutuplah mana arah yang tak nak. Kita pergi kat arah satu kan. So, saya tunjuk sampai arah satu dan tuan boleh sambung lah dekat arah-arah yang atas tu kan.
Ada satu dan tak nampak tangga tu. Okey. So boleh type VR untuk bagi nampak tangga tu. Saya letaklah 1,500 ataupun 2,000 lah dekat dia punya top tu. Dengan kat plane dia 2,000 lah. Apply. Okay, so kat sini saya rasa dia ada slab dan tangga tu kat sini. Ataupun nak senang, tarik je lah section kat sini kan. Senang. So supposed to be saya rasa tangga dia kat sini lah. Dia slab, orang jalan, top, naik tu ni. Kelihatan wai-wai. Okay. Oh, okay. Dia naik sini tangga tadi dia naik sini. Lepas tu dia ada, naik sini. Platform. Okay. Maksudnya macam ni lah. Maksudnya arah satu ni dia ada slab. Dia ada slab kat sini. Dan dia naik sini. Naik sini. Hop, naik sini. Try adjust sikit. Try adjust. Backup sikit. Ni guna section ni. Kan, bagus. So, nampak tu. Dia naik ni. Ada landing. Dia ni tu terus dia sampai ke arah 3 ni kan. Arah 4 ni tangga dia lain lah. Saya tunjuk lah sampai ke arah 2 ni kan. Tangga dia macam ni. So, pergi dekat arah 1. So, kita terus pakai tangga yang lain. So, pergi dekat architecture. Pergi ke stair. So, 1,300 landing dia. Apa? Lempar dia. Monolitik, okay. Dan withdraw. Saya pakai run right kan. So, saya draw lah start kat sini. Klik lah kat sini. Oi, lebar lah. 1,000 tukar lah. 1,000. 100 try. 100 dungam lah. So dia sampai sini. Lepas tu dia terus ada landing tau. Apa benda lah ni? Tak apa. Pangkah lah. Dia terus ada landing tau. Sekejap. Sini lah. Dia klik sini. Dia ke kanan. Tak apa lah. Klik lah. Tarik lah. So habis. Pangkah lah ni. Ni boleh dapat ke ni? Klik. Dapat je ke kiri kan? Tekan arrow. Pakai tekan arrow ke kiri tu kan. Yang kat keyboard tu. Lagi dapat, lagi dapat. Tak ada salah. Lagi dapat. Dapat, 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 dapat. Okay. Finish edit mode. Ada railing tak payah. Railing ni delete lah. Ni ada railing ni. Delete lah. Tak payah railing. Delete. Sebab tengok dalam SB, dalam cloud tak ada railing kan. So save je. Dan boleh tengok kat 3D model. Yup. Supposed to be tangga dia macam ni. Ni buat lah. Ada slab kat sini kan. Okay. Okay tuan. Cukup setakat tu je. Saya share file ni kat tuan. Tuan sambung lah dalam video lah. Okay. Terima kasih.